Cepatlah bagi tahu bang, apa yang lama sangat nak bagi tahu ni. Untuk konten baru ni, kereta apa yang aku angkat? Nah, Mitsubishi Fuso. Tak adalah. Korang ni lah sibuk cakap bang kereta lah, lori pula, kereta api lah, apalah. Lagi merepek-repek. So aku dah malas dah nak buang masa. Aku nak perkenalkan jentera 4 roda untuk konten seterusnya. Azia Volkswagen Das. So macam okey tak? Sebab memang ramai yang komen Azia. Susah lah juga Azia baru. Boleh tahan kat harga dia. Yang ni okey apa? Lampu belakang tu kan ada rupa-rupa macam Azia baru sikit. Bezanya yang ni tak barulah. Kenalah buat sikit. Saya kau tengok dalam video aku yang tadi aku tunjuk tu, adalah stiker biru apa benda tah yang melintang daripada pintu belakang sampai pintu depan tu kan. Owner lama cakap stiker tu memang masa beli-beli dah memang ada. Stiker tu daripada 2015 sampailah tahun ni 2025. 10 tahun dah stiker tu melekat dekat pintu tu. So kita nak cabut, kita tak tahulah apa yang akan jadi. Sebab stiker tu kalau kau tengok dekat belah atas ni dah terbakar sikit. Kesan terjerang dengan cahaya matahari. So aku rasa cat kereta tu mungkin tak selamat. Apa-apa pun kita tunggu next content. Kita cabut stiker tu, kita tengok apa yang ikut sekali. Clear ikut sekali ke? Cat ikut sekali ke? Kot-kot pintu lah tercabut ikut sekali. Aku pun tak tahu. Tunggu next content. Mantap boy.